3 perkara wajib yang tuan-puan wajib tahu apabila nak mulakan simpanan dengan simpanan emas. Sekejap. Jika anda ingin mula menyimpan emas di bawah bimbingan kami, yang pasti simpanan emas anda dilindungi, patuh syariah dan boleh bermula dengan modal yang sangat-sangat rendah, boleh tekan button follow, like, komen dan save video ini. Kemudian boleh isi form di link di bio yang disediakan. Ingat, simpan emas tidak menjadikan kita kaya, tapi kekayaan boleh dipelihara dengan adanya simpanan emas. Yang pertama, emas tak ada dividen ataupun hibah macam ASB ataupun tabung haji. Keuntungan emas datang daripada kenaikan harga emas itu sendiri. Sebab tu emas ni sangat-sangat sesuai kalau nak buat simpanan jangka panjang. Yang kedua, pastikan bila beli emas dapat emas. Make sure kita sandarkan 100% terhadap emas fizikal. Sebab apa? Bila terjadinya kegawatan ekonomi, krisis ekonomi, sistem down, kita ada emas fizikal yang boleh dijadikan sebagai perlindungan. Yang ketiga, harga emas sebenarnya ada uptrend turun dan naik. Kalau anda perhatikan, harga emas dalam jangka masa yang pendek ada turun dan naiknya. Tapi dalam jangka masa yang panjang, emas sentiasa menaik.